Hei, bau dia subuh. Menyengat. Sebabnya jarak antara kampung dengan kandang babi 300 meter paling jauh lah tu. Macam inilah. Apa yang Tok Mat cakap tu semua tak betul. Semua tak betul. Sebab apa saya cakap macam itu? Sebab di kampung Jawa ni saja, di belakang kampung aja, udah ada 2 kandang babi, 2 kandang ayam. Dua. Sebabnya jarak antara kampung dengan kandang babi 300 meter paling jauh lah tu. 300 meter aja. Jauh lah. Macam mana dia cakap boleh kata fitnah apa? Kita tengok ini tak betul ni kan. Bau tempuk tu. Bau dia subuh. Menyengat. Sebabnya saluran air dia tu, saluran air tu dia lepaskannya semua kepada tepi jalan. Mana tak jauh daripada kampung lah. Dia lepaskan dalam 50 meter atau 100 meter daripada kampung. Itu saluran air. Air kumpulan babi dia tu. Belum kandang babi lagi. Kita kalau setakat kandang babi tu kandang ada 2-3 kita tak heran kan. Kandang babi besar. Besar kandang babinya. Besar kalau nak diikutkan. Kecil sikit daripada kampung Jawa ni kandang dia. Kecil sikit daripada kampung Jawa. Itu satu. Yang lagi satu saya ingat kampung Jawa ni kecil kampung Jawa daripada kandang babi tu. Ada berapa? Ada 4. Dekat belakang kampung Jawa saja 2 kandang babi besar, 2 kandang ayam. Kandang ayam emas, kandang ayam telur. Ayam telur tu bercampur itik. Lalat. Lalat yang cerita lah. Kita buat apa kan? Kita kesian kadang kedai makan kan. Kita kedai makan semua kedai makan kecil-kecil kan. Nak cari makan orang kampung cari makan biasalah. Lalat penuh. Macam mana? Orang nak nyinggah kedai makan pun tengok mak lalat banyak. Mana maunya betul? Isu ni sebenarnya dah lama isu ni. Benda ni dalam 2007-2008. 2007-2008 kami ada buat satu surat ambil petition, ambil tanda tangan. Yang 2007 tu dah ada lah. Dah ada. 2007-2008 tu kami dah buat surat petition apa semua, tanda tangan. Kampung Jawa, Air Kuning, Tanjung Keramat kan. Kita buat send, kita bantah. Majoriti kampung Jawa, kita sembang kampung Jawa lah ya. Kampung Jawa 100% orang Melayu. Orang Melayu Islam. 50 meter tu campur, tapi 80% orang Melayu. 2-3 tahun ke belakang ni tak ada orang kampung komplain kepada wakil rakyat. Apa ada tindakan? Tak ada. Redor lah. Sebab benda ni kita dari 2008 kita dah buat petition apa semua kan. Dah ada feedback jadi jadi kita macam fed up lah. Fed up benda ni kan. Okey, harapan saya kalau macam kita kandang babi lah. Kandang babi tu satu, sistem peparitan yang kumbahan air dia tu. Okey, itu satu. Yang keduanya, kalau boleh kawasan majoriti orang Melayu Islam kan, sebaiknya jangan terlampau banyak kandang babi lah. Jangan terlampau banyak, jangan ada. Jangan ada lagi, bagus. Ulang boleh dia, permintaan daripada orang kampung. Permintaan saya sebagai wakil orang kampung lah kan, penduduk kampung Jawa Air Kuning, saya harap seperti kandang babi tu sebaiknya dipindahkan lah ke tempat lain kan. Untuk orang kata untuk penduduk kampung juga kan. Sebab kita di sini majoritinya orang Melayu kan, agama Islam kan. Jadi sebaiknya jauhkanlah kandang-kandang babi ni. Itulah harapan kami.